Assalamualaikum dan salam Melaka Maju Fasa 2. Saya Nur Azlin Muhammad Nurizan, Melaka TV. Prinsip wasatiyah yang bersifat adil, kesederhanaan, berimbang dan harmoni sentiasa diterapkan dalam pentadbiran kerajaan negeri demi kemajuan dan kelangsungan masa depan rakyat yang lebih baik. Ketua Menteri Datuk Seri Insinyur Idris Harun berkata, prinsip wasatiyah ini merupakan pendekatan terbaik dalam menguruskan pembangunan hal ehwal Islam di negeri Melaka yang unik dari segi masyarakatnya demi memastikan kemakmuran serta kemajuan dapat dikecapi oleh semua rakyat. Idris berkata demikian semasa berucap di Majlis Perhimpunan dan Penyampaian Anugerah Tokoh Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Melaka 2014 Masihi bersamaan 1436 Hijrah di Auditorium Masjid Al-Azim. Idris memberitahu dengan mengamalkan prinsip itu, Negeri Melaka boleh berada pada kedudukan yang lebih baik di mata dunia dengan meletakkan produk dan perkhidmatan berkualiti tinggi serta menepati kehendak pelanggan. Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Khalil Yaakob telah hadir bagi merasmikan majlis yang bertemakan perpaduan nadi transformasi negara serta menyampaikan anugerah kepada tokoh-tokoh Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Melaka. Berita selanjutnya, kira-kira 2,800 orang peserta telah menyertai Melaka Saturday Ride 2014 iaitu satu acara berbasikal sejauh 160 km yang membabitkan beberapa lokasi di sekitar daerah Melaka Tengah, Alor Gajah dan Jasin. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Insinyur Idris Harun berkata, berikutan sambutan yang sebegini hebat, kerajaan negeri merancang untuk menjadikan Melaka Saturday Ride sebagai acara tahunan dan disenaraikan dalam kalender pelancongan negeri. Terbukti pada hari ini seramai lebih kurang 2,600 orang peserta, termasuk 2,800 orang peserta, termasuk sebahagian darinya yang saya difahamkan di dalam acara perlumbaan dan sebahagian besar daripadanya di dalam acara Joyride yang akan mengayuh basikal sejauh 160 km bermula di Bayu Resort, Bayu Resort yang baru dilancarkan pula hotel ini lebih kurang sebulan yang lalu, dan hari ini terbukti berupaya untuk mengendalikan seramai lebih kurang 2,800 orang peserta ini, dan saya ucapkan tahniah dan syabas kepada semua yang terlibat. Penganjuran Melaka Saturday Ride ini juga diharap dapat menarik lebih ramai pelancong tempatan dan pelancong asing untuk memilih Melaka sebagai destinasi pelancongan selaras dengan hasrat kerajaan negeri bagi menerima kedatangan pelancong seramai 15 juta orang tahun ini sekaligus dapat mempromosi Melaka sebagai destinasi pelancongan. Melaka Maju 2010.